Ya apa ni? Setakat ni apa pun boleh buat. Apa ini Aisyah nak buka-buka? Nak pakai power bank ni. Oh, mobil baru lah. Sejak daripada hari tu, power bank ni dah jadi benda wajib yang nak kena ada dalam beg aku. So inilah Trutech CP24 power bank with dual built-in cable. Benda ni function sebab of course dia ada dua kabel, iaitu kabel iPhone dan kabel Type-C. Sebelum ni ada juga aku beli yang jenis macam ni, tapi kabel dia cepat rosak kau tahu. Last sekali aku kena bawa juga extra kabel. Tapi power bank Trutech ni dia pakai high quality punya kabel. Sebab kabel dia ada MFI Apple certificate. Maksudnya kabel dia ni memang safe untuk pakai dekat semua device Apple. Power dia pula berkapasiti 20,000 mAh. Aku dah try test, charge phone aku boleh charge 3 ke 4 kali full dengan saiz yang compact macam ni. Senang nak bawa masuk bag ke apa. Lepas tu kabel dia pula support fast charging 40W. Trutech ni bukanlah company yang baru sebab dia orang pernah bekerjasama dengan Xiaomi. Jadi power bank dia dah banyak lalui proses R&D and dia juga ada China Compulsory Certificate. Harga dia pula lagi murah kalau nak dibandingkan dengan power bank brand lain dengan kualiti yang macam ni.